Boleh rasa dah lah kata ikan patin poyok di tempat dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pun batin. Halo, hai, Assalamualaikum. Lah ni Nana duduk di Jerantuk Semu. Dekat dengan Sungai Salan. Di Sungai Salan kat dia? Sungai Salan. Sini nama dia Sungai Salan. Betelek Ustaz jemput di Nana, suruh mari di rumah dia, mari jalan dia. Mari terang apa? Terang ni. Gapo Ustaz ni? Poyok. Patin poyok. Patin poyok. Orang kata kalau mari di Jerantuk kena mari terang patin poyok. Tempat dia lah ni deh. Kat dia. Dah mapak sedap je tengok ni. Oh, lu besarnya ikan tengok Ni kuah nampak pekat molek ni, poyok banyak ni. Biasa ada beli ke durian? Ni ada buat sendiri je sikit. Tu. Durian ada pohon lah. Tak ada. Oh, beli. Makan sikit, buat sikit. Ni ustaz kita ni. Hak bawa Nana ni jemput mari. Terima kasihlah kepada Nana dan Abang Mak kerana sudi meluangkan masa mari ke rumah kita tak seberapa ni. Terima kasih banyak-banyaklah kerana saya nak mari kita sangat-sangat meraih dan welcome kepada sahabat-sahabat semua, insyaAllah jumpa mari belakang. Kita pula segan mari duk menyusahkan. Tak ada susah, kita berbesar hati, gembira hati. Gembira. Nana and Abang Mak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita nak terang makan ikan terpoyok patin ni. Patin umur ustaz ni. Sebab apa jadi sahur ni makanan ni? Tradisi sebab dia sungai. Ada ikan patin. Ada ikan patin, ada poyok banyak. Jadi dah jadi satu tradisi makan patin poyok di sini lah. Makanan tradisi turun temurun. Tapi sini banyak tepi-tepi tu memang dia jumpa dia dah banyak lah. Hari Pak tu siapa di Jerantuk tu kita beli buah dia dah. Terah dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pun batin. Rasa dia lemak tu batu. Batu rasa poyok kena mari dengan poyok dah ikan patin dia ni. Sedap. Hari ni kita duduk tepi sungai. Sedap. Boleh rasa dah lah kata ikan patin poyok di tempat dia sendiri. Tempat teh orang panggil dia. Lepas tu bukan beli, makan dengan orang-orang Jerantuk yang buat diri. Sedap. Okey, nanti kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.